Kali ini, kita akan bongkar satu buku panduan Smart Money. Kita akan kaji satu strategi yang cukup canggih yang sering digunakan oleh pemain-pemain besar pasaran untuk, memanipulasi harga. Jom kita mulakan. Pernah tak rasa macam ni? Anda dah nampak satu setup yang cantik gila, anda pun masuk posisi dengan penuh keyakinan, tiba-tiba harga turun sekejap, langgar stop loss anda dan lepas tu, zas! Dia terbang ke target profit anda macam tak ada apa-apa berlaku. Memang geram kan? Sebenarnya, itu mungkin bukan nasib malang dan ia bukan kebetulan. Kemungkinan besar anda baru je kena sapu bersih oleh apa yang kita panggil smart money. Ini adalah pemain-pemain gergasi macam bank-bank besar dan dana lindung nilai yang betul-betul boleh gerakkan pasaran ikut rentak mereka. Dengar betul-betul, pergerakan harga tu bukan rawak. Ia adalah satu langkah yang dirancang dengan teliti, satu perangkap yang sengaja dipasang. Mereka tahu kat mana stop loss kita semua berkumpul dan mereka guna order-order tu sebagai bahan api untuk melancarkan pergerakan harga mereka sendiri. Jadi, macam mana kita nak elak jadi mangsa dan lebih baik lagi, tumpang sekali dengan diorang? Inilah strateginya. Kita pecahkan kepada 3 langkah mudah. Kita akan kaji satu persatu. Macam mana nak kenal pasti isyarat mereka, cara nak cari pintu masuk yang paling tajam, dan macam mana nak tetapkan sasaran keluar yang logik. Okey, jom kita mula dengan babak pertama, pencetus. Di sinilah kita belajar untuk membaca jejak awal V-reversal dan apa itu liquidity grab. Jadi, apa sebenarnya liquidity grab ni? Bayangkan ia macam satu serbuan yang terancang. Institusi sengaja menolak harga ke satu zon di mana mereka tahu ramai trader runcit letak stop loss mereka. Bila stop loss ni semua kena, ia mencetuskan gelombang jualan dan gelombang inilah yang mereka gunakan untuk sedut semua order tu dan isi posisi gergasi mereka dengan senyap. Macam mana nak nampak benda ni pada carta? Cari satu candle yang pelik, yang nampak tak masuk akal. Selalunya, ia ada sumbu atau wick yang panjang gila, yang mencucuk melepasi paras sokongan atau rintangan yang jelas, tapi yang paling penting, badannya tutup semula ke arah bertentangan. Inilah bukti visual paling jelas. Satu stop handah berlaku dan pasaran mungkin akan berpatah balik. Dan kat sini, kita kena bezakan dengan jelas. Grab ni macam serangan kilat, pantas, tajam dan selesai dalam satu candle. Sweep pula lebih macam tolakan yang perlahan dan berterusan merentasi beberapa candle. Untuk strategi V-reversal ni, kita hanya mahukan grab, serangan hendak yang tajam dan muktamad. Tapi, liquidity grab tu baru permulaan cerita. Pengesahan sebenar datang dari apa yang berlaku selepas itu, iaitu V-reversal. Anda akan nampak harga menjunam laju dan tiba-tiba macam ditarik getah. Boom! Ia melantun balik dengan kekuatan yang sama. Ia melukis bentuk V yang sempurna pada carta anda. Ini petanda besar yang sentimen pasaran dah bertukar arah. Okey, jadi untuk kita betul-betul yakin ini bukan isyarat palsu, kita perlukan 3 pengesahan. Macam checklist kita lah. 1, bentuk V tu mesti tajam, tak boleh ragu-ragu. 2, mesti ada lonjakan volume yang mendadak pada candle yang buat grab tadi. Ini bukti penglibatan wang besar. Dan 3, ada candle penolakan yang kuat macam pin bar yang seolah-olah menjerit, nope, pergerakan ni tipu. Baiklah, pencetus dah dikenal pasti. Setup dah terhidang depan mata. Sekarang, soalan paling penting, di mana kita nak masuk? Ingat, kita tak kejar harga. Kita tunggu dengan sabar untuk satu lagi pengesahan untuk satu setup yang berisiko rendah dan berkeberangkalian tinggi. Untuk faham titik masuk ni, kita kena kenal dulu apa itu order block atau OB. Senang cerita, ia adalah candle terakhir sebelum satu pergerakan besar bermula. Candle jual terakhir sebelum harga melonjak naik, itu bullish OB. Candle beli terakhir sebelum harga menjunam, itu bearish OB. Zon-zon inilah pangkalan operasi smart money. Dan OB Philip inilah, ini dia punya game changer. Ia berlaku bila harga patah balik ke order block tadi, tapi bukannya melantun, ia tembus terus. Zon yang tadinya sokongan, kini dah jadi rintangan. Ini adalah isyarat yang sangat-sangat kuat yang struktur pasaran dah berubah. Kita panggil ini change of character atau CHOC.
Konsep kedua yang kita perlukan ialah Fair Value Gap atau FVG. Bila harga bergerak terlalu laju, ia akan tinggalkan satu lompang atau jurang pada carta. Ini adalah zon yang tak efisien. Dan pasaran ni secara semula jadi tak suka lompang. Ia akan cenderung untuk patah balik dan isi jurang ni. Nah, inilah dia isyarat kemasukan A+ kita. Selepas V-reversal, kita tunggu harga undur semula. Kita nak lihat ia tembus dan flip satu order block. Dan pada masa yang sama, candle itu ditutup di dalam FVG yang wujud bersebelahan. Ini adalah pertemuan dua pengesahan yang sangat kuat. Perubahan struktur bertemu dengan pengisian ketidakcekapan. Inilah setup yang kita cari. Okey, kita dah berjaya masuk posisi. Tahniah. Tapi kerja belum habis. Misi seterusnya, kat mana kita nak keluar dan ambil untung? Langkah terakhir ini sangat penting. Kita tak mau keluar ikut suka hati. Kita perlukan sasaran yang berasaskan logik pasaran. Sasaran kita dipanggil Imbalance Collapse Zone. Bunyi macam canggih kan? Tapi konsep dia simple je. Ini bukan sebarang FVG kecil-kecilan. Kita cari halangan struktur besar yang seterusnya. Mungkin paras tertinggi minggu lepas atau paras terendah hari sebelumnya. Di sinilah kita jangkakan pasaran akan berhenti atau bergelut semula. Jadi, poin penting kat sini, kita tak guna target RR yang tetap macam, saya nak 1.2 atau 1.3. Sebaliknya, sasaran keuntungan kita diletakkan di zon logik seterusnya, di mana harga berkemungkinan akan bertindak balas. Ini memastikan kita berdagang ikut apa yang pasaran tunjukkan, bukan paksa pasaran ikut kemahuan kita. Baiklah, kita dah ada 3 komponen utama. Pencetus, kemasukan dan sasaran. Sekarang mari kita gabungkan semuanya dan cakap pasal benda yang paling kritikal dalam dagangan, pengurusan risiko. Di mana nak letak stop loss? Jawapan dia sangat jelas. Tak perlu teka-teka. Letakkannya betul-betul di luar hujung sumbu candle liquidity grab tadi. Logiknya mudah. Kalau harga tembus paras tu, maknanya keseluruhan idea V-reversal kita dah batal. Titik. Kita salah, kita keluar serta-merta. Tak perlu fikir 2 kali. Dan ini adalah peraturan emas. Peraturan yang tak boleh dilanggar walau apa pun jadi. Jangan, dan saya ulang, jangan risikokan lebih dari 1/2% modal anda untuk satu dagangan. Inilah penentu antara pedagang yang bertahan lama dengan yang burn account dalam segelip mata. Disiplin adalah perisai anda. Akhir sekali, untuk pastikan kita hanya ambil setup yang terbaik dari yang terbaik, guna 3 penapis ni. Pertama, pastikan setup anda selari dengan trend yang lebih besar. Berenang ikut arus, jangan lawan arus. Kedua, pastikan ada lonjakan volume yang sahkan grab tu. Tanpa volume, ia mungkin cuma noise. Dan ketiga, elakkan berdagang semasa berita-berita besar. Volatility melampau boleh hancurkan setup teknikal yang paling sempurna sekalipun. Okey, jom kita buat rumusan pantas pelan tindakan kita. Pertama, pencetus. Buru V-reversal yang berlaku selepas satu liquidity grab yang tajam dan volume tinggi. Kedua, kemasukan. Sabar tunggu harga undur, flip satu order block dan tutup dalam FVG. Ketiga, sasaran. Kunci target anda pada imbalance zone utama yang seterusnya. Dan yang paling utama, risiko. Stop loss di luar sumbu grab dan sentiasa jaga saiz posisi anda. Jadi lepas ni, bila anda nampak satu pembalikan tajam berbentuk V di pasaran, anda tak akan tengok ia dengan cara yang sama lagi kan? Anda bukan lagi melihat pergerakan harga yang rawak. Anda kini melihat jejak kaki gergasi, tanda-tanda smart money sedang beraksi. Dan persoalannya, adakah anda bersedia untuk ikut jejak mereka?